Eh, kau ni semua benda nak tunjuk ke? Aku pernah dengar ayat tu. Dan jujur, dulu aku pun pernah terfikir benda yang sama bila tengok orang update macam-macam dekat media sosial. Tapi bila aku fikir balik, sebenarnya bukan semua orang nak menunjuk. Kadang-kadang, dia cuma tengah menghargai momen yang dia ada. Macam hari ni, aku pasang wiper kereta Axia aku. Benda simple je. Bukan tukar enjin, bukan beli kereta baru, cuma wiper. Tapi bagi aku, hidup ni bukan pasal tunggu benda besar baru nak dihargai. Sebab ramai orang terlepas banyak momen dalam hidup dia, bukan sebab momen tu tak bermakna, tapi sebab dia tak pernah cuba simpan. Tak rakam, tak tulis, tak cerita. Lepas beberapa tahun, semua hilang macam tu je. Sedangkan bila kita tengok balik video lama, kadang-kadang benda kecil itulah yang paling buat kita senyum. Cara kita bercakap dulu, suasana masa tu, kereta pertama, barang pertama yang kita pasang sendiri, perjalanan hidup yang kita pernah lalui. Semua tu sebenarnya kenangan. Dan untuk aku, buat konten bukan semata-mata nak tunjuk hidup. Aku memang minat kumpul kenangan. Kalau boleh, aku nak satu hari nanti, aku boleh tengok balik semua ni dan cakap, aku pernah lalui semua ni rupanya. Dan kalau video yang aku rakam ni boleh bantu orang lain sekali, lagi best. Mungkin ada orang tengah cari cara pasang wiper Axia. Mungkin ada yang baru belajar jaga kereta sendiri. Atau mungkin ada orang yang sekadar teringat yang hidup ni bukan kena tunggu sempurna baru boleh dihargai. Kadang-kadang, momen paling biasa, itulah yang paling kita rindu nanti. Sebab tu aku rakam. Bukan sebab semua benda nak tunjuk, tapi sebab aku sedar, masa takkan ulang balik. Dan kenangan, kalau kita tak simpan, dia akan hilang perlahan-lahan.